Mic tak ada. Mic. Oh, pakai mic ni. Tak. Mic ni kah? Ada yang lain. Oh, yang ni Uh, tak perasan. Ingat terus bunyi kuat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya di Jawatankuasa Surah Al-Muflisin yang dirahmati Allah sekalian, para hadirin muslimin muslimat. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu, di dalam kuliah agama. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dilepaskan daripada taklif-taklif yang Allah wajibkan ke atas kita di dunia ini, iaitu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan amal dan iman kita di atas muka bumi ini. Jadi sebelum tu, apa khabar semua? Syukur kita kepada Allah kerana diberi kesihatan yang baik. Jadi seperti biasa, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kuliah tafsir Al-Jalalain, surah Al-Baqarah ayat yang ke tanda itulah, ayat yang ke-84. Kalau ikut sambung 84, 85. Ayat ni agak panjang sikit lah. Jadi bolehlah tengok kalau Al-Quran tu muka surat 13. Kita ambil berkat ayat suci Al-Quran sebelum daripada kita sama-sama berkongsi ilmu ataupun tafsir mengenai dengan ayat-ayat yang kita baca ni. Jadi insya-Allah boleh baca, saya akan baca pendek-pendek ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Astagfirullahal azim. 2 ayat sahaja malam ni. Ayat ni agak panjang sikit lah. Jadi maksud secara ringkasnya, maksud dia wa is akhazna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kamu, iaitu la tasfikuna dima'akum, janganlah kamu menumpahkan darah kamu, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kamu menghalau diri kamu daripada rumah-rumah kamu, thumma aqrartum, kemudian kamu mengakuinya, maksudnya kamu membenarkannya, menerimanya, wa antum tashhadun, dan kamu juga menyaksinya. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum, selepas daripada itu kamu tetap juga memerangi diri-diri kamu, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kamu menghalau, kamu mengeluarkan satu kumpulan di kalangan kamu daripada rumah-rumah mereka, tazaharuna alaihim bil ithmi wal adwan, dan menzahirkan ke atas mereka dengan maksiat dan juga perseteruan. Wa ya'tukum usara tufaduhum, sekiranya didatang ataupun datang kepada kamu orang-orang tawanan, tufaduhum, kamu akan menebusnya, wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, sedangkan ia diharam ke atas kamu mengeluarkannya ataupun menghalau mereka. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, adakah kamu beriman dengan setengah daripada kitab, iaitu kitab Taurat, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu ingkar setengahnya. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, tidaklah balasan orang yang melakukan demikian itu di kalangan kamu melainkan kehinaan di dunia dan juga dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab, dan pada hari kiamat kamu akan ditolak ke dalam azab yang sangat teruk, iaitu api neraka Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah sekali-kali itu lalai daripada apa yang kamu lakukan. Itu adalah maksud ringkas daripada surah Al-Baqarah ayat 84 dan 85 yang kita baca tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kira bacaan kita sebagai apa ni? Pahala, sebagaimana Nabi janji satu huruf daripada Al-Quran 10 pahalanya. Jadi selain daripada kita mendengar sedikit huraian daripada surah Al-Baqarah tadi, kita juga insya-Allah sama-sama mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan tafsir surah
Al-Baqarah ayat yang ke-84 dan 85. Jadi sebagaimana yang kita baca tafsir ayat-ayat sebelum ni, kebanyakan surah Al-Baqarah ni Allah menceritakan tentang sikap ataupun perangai-perangai golongan Bani Israel. Sebab mereka adalah di antara golongan ataupun manusia yang awal, yang di antara yang awal maksudnya yang dahulu daripada umat Nabi Muhammad. Mereka menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab Taurat dan juga kitab Injil, iaitu golongan-golongan Yahudi lah. Jadi mereka merasa angkuh dan merasa mereka lah di kalangan manusia-manusia yang benar. Jadi bila Allah turunkan Al-Quran, Allah menceritakan tentang tingkah laku ataupun sikap mereka. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Quran, selain daripada Al-Quran ni ialah dia panggil qiraatul ta'abbud, bacaan sebagai ibadat. Sebagaimana kita baca tadi, dia panggil qiraatul ta'abbud, bacaan ibadat. Dia juga Al-Quran ni adalah dia penuh dengan pengajaran-pengajaran sekiranya kita memahami dan kita mempelajarinya. Sebab itulah mempelajari ilmu tafsir ni, tafsir Al-Quran ni salah satu daripada langkah untuk kita menguatkan iman kita pada Allah. Kita jangan bila kita dengar saja-saja. Kita dengar sebagai itu orang Yahudi zaman dulu. Kita dengar macam tu je. Kita anggap itu cerita. Tak. Allah suruh kita berubah dengan mendengar cerita ini. Kita jangan buat sebagaimana yang dilakukan oleh golongan-golongan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, sebelum daripada zaman kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang rasul. Jadi orang-orang Yahudi ni begitulah cerita dia dalam surah Al-Baqarah yang kita baca daripada awal, awal sampai sekarang masih lagi menceritakan tentang sikap-sikap orang Yahudi. Dan sikap ini Allah tidak suka, iaitu sikap mereka yang melanggar perintah Allah. Bila Allah suruh yang ni, dia buat yang ni. Bila Allah suruh yang ni, dia buat yang ni. Jadi semua tu Allah tak suka. Jadi kita sebagai orang beriman, kita dengar, kita hayati dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah pada golongan-golongan Yahudi, dan kita juga ikut apa yang diperintah oleh Allah sebaik-baiknya sebagaimana yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran yang kita pelajari pada malam ni melalui tafsir Al-Jalalain. Jadi orang Yahudi ni kalau kita tengok maksud tadi pun, dia senang lupa. Perangai dia di antara senang lupa. Mula-mula dia menerima perjanjian, lepas tu dia lupa. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, sebelum ni ada 9 bala-bala besar yang Allah Ta'ala terus bagi kepada mereka supaya mereka ingat terus kepada amaran-amaran Allah. Tapi orang Yahudi ni sikap dia memang macam tu. Sebab itu kita tidak boleh mempercayai dulu, kini dan selamanya orang Yahudi ni. Tak kira, bila dia berjanji mesti dia akan menipu. Allah pernah menjadikan sungai Nil sebagai sungai darah. Kalau kita baca tafsir sebelum ni lah, ada, cuma mungkin saya tak sebut. Allah pernah bala mereka dengan katak yang di mana-mana saja mereka nak tidur, angkat kain, ada katak. Nak makan nasi, buka periuk, ada katak. Supaya mereka kembali kepada ajaran Nabi Musa AS. Tapi bila mereka menghadapi ujian Allah, mereka akan berjumpa dengan Nabi Musa dan mereka minta Nabi Musa mendoakannya. Bila lepas Nabi Musa mendoakan kepada mereka, Allah angkat bala itu, mereka akan jadi lawan lagi Nabi Musa, lawan lagi wahyu dalam kitab Taurat dan sebagainya. Jadi malam ni kita sambung lagi tentang perjanjian
yang Allah perintahkan pada mereka melalui kitab Taurat. Kitab Taurat yang sebelum ni Allah sebut balik dalam Al-Quran, dan Allah memperingati kepada golongan Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Dua golongan besar. Jadi Allah Ta'ala sebut, wa idh akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kami membuat perjanjian dengan kamu. Apa perjanjian? Wa qulna. Dalam tafsir Jalalain dia sebut wa qulna. Dia tafsir Jalalain ini salah satu tafsir yang ringkas lah. Tafsir yang ringkas untuk mudah kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang kalau kita baca terjemahan kita tak faham. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kita baca. Maksud dia, janganlah kamu mengeluarkan diri kamu min diyarikum. Jangan kamu mengeluarkan diri kamu daripada rumah-rumah kamu. Mengeluarkan diri kamu daripada rumah-rumah kamu. Apa maksud dia? Kita nak halau diri kita sendiri daripada rumah kita. Kalau kita tak belajar, kita pelik ya. Sebab Al-Quran ni dia bagi kalamul majaz. Kalimah-kalimah yang ringkas. Kalau kita nak memahaminya, kita kena belajar. Kita kena belajar tafsir, kena belajar usul tafsir, kena belajar resam dia, rasmil Quran dia ni. Lepas tu kena belajar asbabun nuzul. Cuma Iman Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalal Al-Mahalli, dia ringkaskan tafsir ni supaya kita senang memahami. Sebab ada jenis-jenis tafsir, dia tafsir di antara kita yang belajar Adwaul Bayan, tafsir Al-Quran bil Quran. Dia ambil Al-Quran ni, dia sambung dengan ayat ni, sambung dengan ayat ni. Mengikut ijtihad dia lah, para ulama tafsir. Ayat ni bersambung dengan ni, maka jadi hukum gini. Adwaul Bayan. Ada tafsir yang i'rad sahaja. Nah, i'rad ni maksudnya dari sudut grammar ni tata bahasa. Saya pernah belajar. Nak i'rad yang ni jadi apa, yang ni jadi apa. Baru kita terjemah boleh memahaminya dengan betul. Kalau kita tak faham ayat Quran ni, kena belajar. Sebab dia kalam majaz, iaitu kalimah-kalimah yang ringkas, yang agak susah untuk kita memahaminya kalau kita nak faham secara literal ataupun secara sebiji susah. Itu belum lagi masuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran, kan? Ayat-ayat muhkamat. Kita kena tentukan yang mana ayat mutasyabihat, ayat muhkamat, supaya kita boleh memahami Al-Quran ni dengan baik. Cuma kalau kita tak faham, tidak apa, kalau kita baca dia panggil qiraat atau ta'abbud. Baca sebagai untuk dapat pahala saja. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita baca dan kita memahami. Dia satu dapat pahala, yang kedua kita dapat menguatkan iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bacaan orang yang memahami dengan orang yang tak memahami, pahalanya atau kualitinya lebih baik daripada orang yang hanya pandai baca dan tidak memahami. Jadi insya-Allah dengan kita mempelajari ini sedikit sebanyak kita boleh memahami. Jadi Iman Jalaluddin As-Suyuti dia tambah wa qulna. Apa yang perjanjian yang kamu ambil itu ialah la tasbikuna dima'akum. Janganlah atau tidak bolehlah kamu menumpahkan darah kamu. Tafsir dia sebut turiqunaha biqatli ba'dikum ba'dha, iaitu kamu menumpahkan darah dengan membunuh setengah kamu dengan setengah. Ini berlaku pada orang-orang Yahudi dan penduduk-penduduk Madinah pada zaman Nabi, yang mana penduduk Madinah pada zaman Nabi ini terdiri daripada orang-orang Yahudi, Bani Quraizah, Auf, Nadir dan Khazraj. Jadi 4 kumpulan besar, orang Yahudi dan orang Arab asal yang duduk di kota Madinah ketika itu. Mereka ni asyik bergaduh saja. Khususnya golongan Aus. Golongan Aus ni dia ada 2. Sebab golongan Aus ni, mereka sebelum Nabi datang, mereka tidak menerima apa-apa ajaran wahyu. Sedangkan orang Yahudi yang berpindah daripada Baitul Maqdis
ke Madinah sebab mereka menunggu Nabi akhir zaman. Mereka telah mendapat syariat Nabi Musa alaihissalam, iaitu dengan wahyu daripada kitab Taurat. Jadi mereka ni bergaduh antara satu sama lain dan mereka bersekutu. Golongan Ansar ni yang terdiri daripada golongan Aus, empat semua ni. Aus dengan Khazraj. Yahudi ni Quraizah dengan Nadir. Jadi mereka berpakat berselisih. Jadi berperanglah cerita mereka ni. Pada zaman Nabi lah. Jadi orang Yahudi ni dia dah membuat perjanjian. Akhazna ni kami membuat perjanjian dengan kami. Kami ni maksud dengan Allah melalui kitab Taurat. Allah iaitu perjanjian tidak menumpahkan darah, tidak melakukan peperangan dengan cara membunuh setengah di kalangan mereka akan setengah. Dan wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan tidak menghalau, mengeluarkan diri kamu daripada rumah-rumah kamu. Dalam tafsir ni, tidak mengeluar diri kamu daripada rumah-rumah kamu, maksud dia la yukhriju ba'dukum ba'dan min dari, iaitu tidak menghalau setengah daripada kamu akan setengah daripada rumahnya. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, sebab apa dia kata tidak mengeluarkan diri kamu daripada rumah kamu, maksudnya setiap orang ni asalnya mereka adalah bersaudara. Bersaudara dalam tafsir inilah. Ada tafsir Hasyah Sawi ada sebut. Semua manusia ni dikira bersaudara. Bila kita halau orang, seolah-olah kita halau diri kita sendiri. Sebab itu dalam Islam ni la yu'min, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama Rasulullah, Nabi kata tidak beriman seseorang kamu sehinggalah kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Jadi ayat ni sama dengan hadis Nabi. Setiap orang sama antara satu sama lain seperti diri dia. Sebab itu tafsir ni dia sebut wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Janganlah kamu mengeluarkan diri kamu daripada rumah-rumah kamu. Maksudnya jangan menghalau saudara kamu daripada rumah-rumah mereka. Dia jadikan seolah-olah kita ni kalau kita halau saudara kita, samalah kita halau diri kita sendiri. Itu maksud yang kedua. Lepas tu Allah sebut thumma aqrartum. Bila ada perjanjian ini Nabi memperingatkan balik kepada orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi, Quraizah dengan Nadir ketika itu. Nabi memperingatkan balik, thumma aqrartum. Kemudian kamu mengakuinya. Imam Jalalain, Imam Suyuti sebut qabiltum. Kamu menerima perjanjian itu. Menerima perjanjian itu. Bila Allah perintah jangan berperang, ya kami tak akan berperang. Itu terima. Dzalikal mitsaq, kamu menerima perjanjian itu, wa antum tashhadun, dan kamu juga menyaksi. Menyaksi ala anfusikum, ke atas diri kamu. Maksudnya kami akan buat, kami akan lakukan. Maksudnya tidak berperang. Tidak berperang. Tapi Allah Ta'ala sebut, dan itu ayat yang ke-84. Ayat yang ke-85 Allah Ta'ala sebut thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Ini satu juga. Thumma antum, kemudian kamu, haula'i, mereka itu, kamu dan mereka itu, iaitu sama-sama dia, taqtuluna anfusakum, kamu membunuh diri-diri kamu. Sama juga. Bila kita bunuh seseorang itu, samalah kita membunuh diri kita sendiri. Itu asasnya persaudaraan manusia macam tu. Sebab dia berasal daripada Nabi Adam AS dan ibu kita semua, iaitu Hawa.
Seperti saudara kandung sendirilah, walaupun jauh-jauh. Dalam tafsir dia lebih begitu. Jadi dalam tafsir ini dia sebut, Imam Suyuti sebut biqatli ba'dikum ba'dha, kemudian kamu tetap juga membunuh antara satu sama lain. Maksudnya orang Yahudi lah, orang Yahudi di kalangan mereka sama mereka, Nadir, Quraizah dengan golongan Aus, orang Arab asal dengan Khazraj, mereka berperang. Kalau kita baca sejarah mereka ni memang panjang lah. Khazraj dengan Aus, mereka ni penduduk asal Arab Madinah. Mereka dah lah berperang, asalnya selalu berperang je. Panjang cerita dia kalau kita baca apa ni, dalam kitab Nurul Yakin ada. Kitab Nurul Yakin, kisah Nabi Muhammad, bermula daripada Nabi Muhammad lahir sampailah Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul, dan sirah ataupun sirah Nabi Muhammad. Dalam fiqh sirah pun ada sebut tentang apa ni, Aus dengan Khazraj ni. Mereka berperang. Bila datang orang Yahudi, Quraizah dan Nadir, maka semakin kuatlah mereka berperang. Mereka berperang. Tambah lagi mereka berperang. Jadi bila lah mereka berperang, Allah memperingatkan orang Yahudi tentang perjanjian mereka melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika itu, yang ada pada ketika Nabi, memperingatkan mereka kembali, tapi mereka tetap juga berperang, degil, mereka menghalau. Yang last sekali berlaku peristiwa Injilat. Orang Yahudi, tempat mereka di kota Yathrib ataupun Madinah, mereka dihalau oleh Nabi apabila mereka melanggar perjanjian, sehinggalah berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun mereka mencari negara, sehinggalah Palestin mereka jajah sehingga kini, kan. Sebab tu orang Yahudi ni jangan kita benarkan dia bertapak di negara kita dan di mana-mana tempat kita, sebab mereka ni golongan monopoli. Bahaya. Dia akan reka cipta macam-macam supaya dah mereka akan buat syarat, masa itulah kita akan terjerat. Sebab itu orang Yahudi dulu, bila mereka, kalau kita baca sejarah lah, orang-orang British, dia masuk, sebelum dia masuk tanah Melayu, dia mengkaji dulu tentang sikap ataupun perangai PA orang Melayu ni sebelum mereka menjajah. Itu kelebihan mereka. Mereka mengkaji orang Melayu macam mana, sikap perangai dia macam mana sebelum mereka menjajah. Sebab itu mereka dapat menjajah kita dengan senang. Jadi orang Yahudi ni, mereka tetap berperang walaupun dalam kitab Taurat sudah ada perjanjian dengan Allah, iaitu dengan Nabi Musa AS. Melalui Nabi Musa AS, mereka tetap juga wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna. Dalam kitab ni kadang-kadang dia ada bacaan alaihim bil ith. Dia kira alaih. Wa in ya'tukum usara. Kadang-kadang dia baca usare. Wa fi qira'atin usare. Dalam apa ni? Biasa kiraan Warash. Kadang-kadang kita dengar orang baca Al-Quran kan, wadduha, dia imalah, dia panggil imalah kubra. Bagi siapa-siapa yang belajar qiraat samaah, dia tahulah. Ada yang baca si itu jadi zi. Alaihimu, dia hidup min. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu mu tu dia hidup. Jadi dalam tafsir lain ni dia ada bahas sedikitlah bacaan-bacaan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita baca, saya lebih rujuk Al-Quran kita ni lah. Sebab tu saya tengok telefon bila saya baca Al-Quran, takut bacaan dia lari. Nanti dengar bacaan pelik, ustaz baca kenapa baca ni. Baca ustare. Macam-macam kata bismillahirrahmanirrahim, itu imalah. Dan qiraat hafaz yang kita bacalah. Bagi orang belajar tajwid dia tahu tu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kisah Nabi Nuh. Dalam ni pun ada juga setengah qiraat dia baca ustare. Jadi orang Yahudi ni itu ketika berperang, dia berperang. Wa in ya'tukum usara. Saya baca, sekiranya datang kepada mereka orang-orang tawanan, tufaduhum,
Mereka akan menebus. Mereka tebus. Perang-perang, tebus. Walaupun musuh mereka. Dalam tafsir dia sebut minal asli bil mali aw ghairihi wa huwa mimma uhida ilaihim. Daripada orang tawanan, mereka tebus dengan harta mereka ataupun selain daripada harta ataupun barang-barang mereka. Wa huwa mimma uhida ilaihim, iaitu tebusan ni dia anggap perkara yang diperintahkan ke atas mereka, dijanji, maksud diperintahkan. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Sedangkan dia ni dia panggil, kalau dalam bahasa Arab dia panggil jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah ni kita nak cakap macam mana? Kita kata Ali seorang yang kuat. Kita nak cakap ayat Ali seorang yang kuat pergi ke masjid. Kita cerita Ali seorang yang kuat. Dia ni banyak jasa. Banyak jasa kepada surah Al-Mukhlisin, selalu bersedekah panjang-panjang. Dia pergi ke masjid, sambung ayat tadi. Dia panggil jumlah i'tiradiyah. Jumlah yang menceritakan sifat-sifat. Kalau sini orang Yahudi lah. Dia i'tirad ni menghalang. Kita nak cerita Ali pergi masjid sebenarnya, tapi Ali lepas tu kita cerita sifat-sifat dia. Kita nak cerita Ali pergi masjid je. Ini panggil jumlah i'tiradiyah. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dia panggil jumlah i'tiradiyah. Wa iyyatu wa jumlah tambahin nama i'tirad dia panggil. Jumlah di antara kedua ni jumlah i'tiradiyah. Wa huwa, iaitu apa? Iaitu yang berbunuh-bunuhan dan juga menghalau setengah antara mereka dengan setengah di kalangan orang Yahudi. Itu adalah muharramun alaikum ikhrajuhum. Haram hukum dia kita menghalau orang tanpa sebab-sebab yang munasabah. Tanpa sebab-sebab yang munasabah. Jadi Nabi ketika dia menghalau orang-orang Yahudi daripada kota Yathrib atau kota Madinah, ketika itu ada sebab-sebab yang jelas. Sebab mereka melanggar perjanjian. Perjanjian dengan Nabi, melanggar piagam Madinah. Piagam Madinah. Jadi mereka dihalau oleh Nabi, sehingga sekarang lah sepatutnya mereka tidak ada negara. Tapi sebab orang Islam ketika itu hati mereka lembut, menerima last Palestin dijajah oleh mereka. Jadi kita ambil pengajaran dengan orang-orang Yahudi ni, kita kena berhati-hati sebagaimana Malaysia lah. Malaysia dia ambil pengajaran, sebab itu zaman dulu lagi Israel negara yang haram, tidak dibenarkan. Dalam pasport kita ada kat belakang tu, ada tulis tidak dibenarkan. Dan orang Yahudi pun sepatutnya lah tidak dibenarkan masuk ke negara kita. Sebab ulama-ulama kita dahulu mereka dah mengkaji dah sikap-sikap orang Yahudi ni macam tu. Kita jangan mempercayai kepada mereka. Sebab itulah peperangan di Iran tu berapa kali janji tinggal janji, tak berhenti-henti. Jadi kita orang beriman, ingatlah jangan mempercayai kepada mereka ni, iaitu orang Yahudi, sampai bila-bila. Tapi mengharap tu kena, mengharap supaya mereka beriman tu kena ada harapan. Tapi kalau berjanji jangan percaya. Sebelum ni kita dah urai pasal mengharap rojak kan. Harap orang beriman, kena harap, tapi berjanji jangan percaya. Lepas tu Allah Taala sebut lagi, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah dia sebut dari ni, dia kata wa kanat, dalam tafsir Jalalain dia kata wa kanatil Quraizah halaful Aus. Bani Quraizah ni mereka bersekutu dengan Aus. Aus ni saya sebut tadilah orang Arab asal Madinah yang berada di kota Madinah ketika itu, yang mereka tidak menerima apa-apa agama selain daripada agama pertama yang mereka terima ialah agama Islam. Orang Arab asal Aus. Wan Nadir Khazraj. Golongan Yahudi Nadir ni, Bani Nadir ni mereka bersekutu dengan Khazraj. Pun orang Arab Khazraj ni orang Arab asal juga. Hidup mereka asyik berperang. Aus dengan Khazraj ni berperang. Orang Arab asal Madinah, dia berperang sehingga mereka berperang berpuluh-puluh tahun. Kalau ikut sejarah sampai 10 tahun mereka berperang sehingga mereka jadi lemah. Jadi lemah. Bila orang Yahudi berpindah ke kota Madinah,
Jadi golongan Quraizah, Yahudi Quraizah ni mereka bersekutu dengan Aus. Bani Nadir ni mereka bersekutu dengan Khazraj. Jadi semakin kuatlah. Sebab orang Yahudi ni dia menghasut semakin kuatlah berperang. Jadi apabila mereka berperang, mereka menghalau di kalangan mereka sekutu-sekutu mereka, kan? Bila berlaku tawanan, mereka pergi tebus balik. Tebus balik. Bila ditanya kenapa kamu menebus? Kan? Ini ajaran agama kami. Sedangkan ajaran agama berperang pun tak boleh. Tebus tu boleh lah. Ada yang berperang tak boleh. Tebuh pun kena kalau berperang tebuh. Kena tebuh kalau kita boleh tebus peperangan. Tapi dia ikut separuh, tak ikut separuh. Sebab itu Allah Taala sebut afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan setengah bi ba'dil kitab, setengah daripada ajaran-ajaran kitab, iaitu kitab Taurat, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu ingkar dengan setengah. Sebab itu Al-Quran ni sebagaimana saya sebut, kita mesti mempelajari tafsir dan usul tafsir, supaya dia tidak ada makna yang ta'arud. Ta'arud ni maksudnya mana yang kontra. Kita kena pelajari dia. Kalau tak, dia akan jadi bergaduh lah. Jadi bergaduh sebagaimana berlaku hari ni lah. Kan ayat-ayat mutasyabihah dihurai, disyarah, sehingga menjadikan Allah berada di atas. Allah berada di atas langit dan sebagainya. Itu di antara ayat-ayat mutasyabihat yang perlu kita belajar supaya kita tidak memahami dia sebagai mengenal ataupun mengenal Allah sebagaimana kita mengenal makhluk. Kan? Ini bab tauhid pula. Jadi itu perlu kita belajar. Jadi begitu juga Yahudi, dia memahami menebus tu wajib, berperang ni tak apa. Berperang tak apa. Itu Imam Sayyuti dia tafsir, dia kata wa huwa talqut qatli wal ikhraj wal muzahara fa'ala muzahara wal muzahara. Maksudnya tidak tebus orang tawanan itu wajib. Lepas tu perang tak apa, boleh. Halau tak apa. Muzaharah ni maksudnya kita menzahirkan permusuhan. Itu tak apa. Padahal semua tak boleh. Perang tak boleh, halau pun tak boleh, melahirkan permusuhan tak boleh. Fidak tu kenalah. Kalau kita berperang, ada sahabat kita kena tawan, kalau kita boleh tebuh, kita tebuh dia. Hukum dia macam tu. Jadi Allah mengkritik melalui Al-Quran. Nabi Muhammad baca kepada golongan-golongan Yahudi ini sebelum mereka dihalau daripada kota Madinah. Nabi Muhammad baca, tapi mereka tetap macam tu lah. Tak berubah. Asalnya berpindah daripada pergi ke kota Madinah nak menyambut Nabi akhir zaman. Bila dia tengok Nabi Muhammad, dia lawan, dia tentang dan sebagainya. Itulah di antara golongan-golongan yang tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT, dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Fatihah yang kita sentiasa baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub ni orang Yahudi. Dalam tafsir Jalalain pun dia sebut orang yang dimarah, dimurkai oleh Allah, yang kita sebut ghairil maghdubi alaihim tu kan, itu orang Yahudi. Waladdallin tu adalah orang Nasara. Tafsir yang warid ataupun ada riwayat dia, begitulah maksudnya. Sebab itu tafsir ni kalau kita baca secara sepintas lalu tanpa memahami atau ambil daripada asbab nuzul, maka kita akan baca faham gitu je lah. Kita tak boleh ambil pengajaran. Kita hanya baca sebagai baca ibadat saja. Tapi kalau kita belajar macam ni, kita baru faham, ini cerita dia kan. Jadi Allah Ta'ala sebut فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ. Tidaklah balasan orang yang buat yang demikian itu. Maksud orang di sini ialah orang Yahudi dan juga kita. Kita zaman kita ni, orang yang zaman kita ni kalau buat macam mereka, maka dapatlah kehinaan. Khizyun ni hina. Khizyun dalam tafsir Jalalain sebut hawanun wa zillun. Hawanun hina, wa zillun pun hina juga. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia pun Allah bagi kehinaan. Sebagaimana kita tengoklah orang Yahudi sekarang, Allah Ta'ala bagi kehinaan. Walaupun dia mulia dari sudut ilmu, Allah bagi ilmu banyak dia, macam-macam. Kalau kita kaji nak makanan, tapi dari sudut
perasaan kita manusia ni semua benci kat dia. Kan macam mana dia membunuh orang Gaza di Palestin tanpa rasa belah ihsan. Bila Iran serang dia, macam-macam dia cakap. Iran dia zalim, padahal ada berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu dia bunuh orang Islam di sana. Kan? Tapi dia tak rasa apa. Bila kena dia, baru dia rasa. Baru dia rasa, oh, dunia tak adil dengan dia. Ini perangai orang Yahudi. Perangai orang Yahudi. Kita kena ambil pengajaran. Dalam tafsir dari Waqaf Hazruk biqatl Quraizah wa nafin nadir la Syam wa darbul jizyah. Jadi mereka dihalau lah, orang Quraizah dengan Bani Nadir ni dihalau ke Syam dan diperintahkan bayar jizyah. Pada zaman Nabi itu peristiwa Injilat, mereka dihalau, mereka di pulau sebab sikap mereka yang macam ni, maka Allah marah sangat. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab, dan pada hari kiamat Allah akan yuradduna, mereka akan ditolak ila asyadil azab, kepada azab yang sangat teruk. Itu azab teruk neraka Allah lah, neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi neraka ni satu tempat yang sangat hina lah. Dan Allah Taala sebut wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai daripada apa yang mereka lakukan. Dalam riwayat dia sebut amma bita wa ya. Setengah qiraat dia sebut bima ya'malun. Yang kita baca tadi apa? Ta'malu kan ya'malu. Saya lupa ya. Setengah riwayat ta'malun, setengah riwayat ya'malun. Jadi kalau kita dengar bangsa ataupun negara lain baca ya'malu ke ta'malu tu, janganlah kita cakap salah ni kan. Sebab dia ada qiraat dia masing-masing yang perlu kita belajarlah kalau kita nak tahu. Jadi rasa setakat itu saja untuk malam ni, sedang eloklah. Kita dah habis ayat yang ke-85, insya-Allah kita akan sambung ke ayat 86 lagi untuk next. Jadi aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wal hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fa fahamnaha Sulaiman, wa qul lana atayna hukman wa 'ilma saqalna ma'a Daud al-jabal wa tayra wa kunna fa'alin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahl wal isyan bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah